Ramai orang tanya saya dekat surah Al-Mutaffifin, muka surat 588, ayat 14. Sin kecil kat atas tu, nak baca macam mana Ustaz? Okey, mari saya cerita sikit. Okey, untuk kes yang ini, sahabat-sahabat semua, huruf sin kecil yang kita nampak dekat sin tuan-puan, itu adalah tanda saktah. Apa benda tu saktah? Okey, senang ceritanya, penjelasan yang ringkas untuk tanda saktah tuan-puan. Bila kita sampai dekat tanda saktah tuan-puan, kita kena hentikan bacaan kita, kita wakafkan bacaan kita, tahan nafas dengan kadar lebih kurang 2 harakat macam tu. Kemudian kita sambung bacaan menggunakan nafas yang sama. Berhenti seketika, tahan nafas 2 harakat, kemudian sambung dengan nafas yang sama tanpa mengambil nafas yang baru. Okey, sama-sama kita berlatih ya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Saya tunjukkan bacaan yang betul dahulu. Kalla bal rana ala qulubihim ma kanu yaksibun. Jangan dibaca kalla bal rana ala qulubihim ataupun kalla bal rana ala. Ingat, berhenti seketika, tahan nafas, sambung bacaan menggunakan nafas yang sama. Tahan nafas kejap, 2 harakat. Kalla bal rana ala qulubihim. Anda belajar sesuatu ini, kalau ia komen Allahu Akbar, like, follow saya, save video ini untuk anda rujuk di masa depan supaya anda tak terlupa, dan kongsi-kongsikan dengan kawan dan keluarga anda supaya mereka juga dapat manfaat daripada ilmu ini.